Alamak, last. Memang lapas kena tahan dengan polis. Polis kalau sokong PAS, kita kena siasat kenapa dia sokong PAS. Sebab dia Islam yang benar ataupun dia adalah pemakai sihir. Sebab orang kalau waras, dia takkan sokong parti politik yang korup. Walaupun semalam dia sokong, bila dia dah sedar, hari ni dia tak sokong. Faham? Tak payah nak cakap, tunggu BN tutup baru dia pindah parti politik lain lah apa. Faham? Kan kita kalau dah tahu yang benar, kita cepat-cepat berjuang pada yang benar. Bukan suka-suka tunggu Najib mati baru nak, Zahid Hamidi turun baru nak keluar daripada parti politik. Itu maksudnya kau masih nak menyokong Zahid Hamidi atau kau takut dengan Zahid Hamidi? Kalau nak jadi Perdana Menteri ataupun menteri-menteri di generasi Malaysia baru, mereka tak boleh takut dengan manusia ataupun haiwan ataupun lembaga-lembaga hitam atau lembaga getah dan sebagainya. Faham? Lembaga minyak masak ke apa, dia tak boleh takut. Kalau dia tahu ada corruption dalam segala lembaga, lembaga-lembaga yang memang ada corruption, jadi buatlah whistleblower report. Kan? Siasatlah sikit-sikit walaupun kau bukan jurnalis. Walaupun you rakyat biasa yang baru terpandang nak menaikkan ekonomi negara, jangan pergi jumpa bomoh macam mana nak kaji sihir. Faham? Nanti bomoh suruh kau pakai sihir ataupun dia sihirkan kau lah apa semua. Faham? Jangan mengenalkan diri kepada bomoh. Kalau nak siasat bomoh, betul-betul jadi penyiasat. Tapi boleh jugalah kalau nak memperkenalkan diri kepada bomoh, tapi jangan main talisman tu, jangan main tangkal. Kalau berani pergi rumah bomoh, cuba exorcist dia kan, buat macam baca Bible, kun fayakun, walakul lakul, abracadabra, campur-campur bahasa. Baca separuh ayat Quran, baca ayat Bible, tengok mana yang boleh tak? Boleh ada ke? Kalau baca Bible English, lepas tu tiba-tiba baca Quran dalam bahasa Melayu, tak boleh pula. Kenapa pula tak boleh? Kalau kita dah tak faham bahasa Arab, kalau kita nak tahulah apa isi kandungan Al-Quran, bukan untuk diikuti, ikut saja cakap Tuhan. Faham? Jangan takut-takut. Kalau macam tu lah menteri bukan kena takut cakap Anwar Ibrahim. Faham? Contohlah kan. Tak boleh nak bertitah-titah kepada benda-benda yang kotor. Aku rasa Zahid Hamidi difitnah, jadi aku rasa aku nak naikkan Menteri Malaysia baru. Tapi senyap-senyap kita bersihkan nama Zahid Hamidi yang memang dia yang korup. Zahid Hamidinya kau nak bersihkan pun berzaman lagi. Faham tak? Jadi baik jangan ambil tahu pasal Zahid Hamidi ataupun kalau kita buat tak tahu je, tapi kita naikkan bersih, nanti confirm yang kotor tu dia akan ikut kau. Sebab lama-kelamaan kita akan korek muka dia. Faham? Itu nama menaikkan ekonomi Malaysia baru. Bukan asal cerita pasal bisnes jual sayur, macam mana nak tanam sayur jadi bersih, sayur tak ada ulat lah apa semua. Tapi ramai ulat kat Malaysia ni, contoh kan kat Malaysia ni berak pun keluar ulat jin sebab pakai jin. Jadi macam mana? Sayur pun keluar ulat jin, habis dia sihirkan sayur tu lah contohnya kan. Jadi Pertubuhan Global Environment Malaysia Baru by Hess America, kan, owns by Hess America, bukan cerita pasal nak tutup alkohol je, rokok lah, ganja, isap sedut, heroin lah apa semua, macam mana nak manipulasi lah, bukan. Faham? Penyiasat yang pandai, dia dah lama dah bagi tahu sihir-sihir tu sebenarnya kita nak tangkap orang yang korup pakai sihir. Jadi Pertubuhan Global Environment mula-mula dia nak tutup sihir dulu. Faham tak? Kalau kita tutup rokok, dadah apa semua, tapi semua terkena sihir dah, macam dah semua jadi tak betul. Faham? Betul tak? Jadi
mana yang paling tak betul. Sihir, faham? Banyak-banyak. Bukan nak kaji. Sihir. Contoh sihir level Bomoh Kumaraza. Contoh level sihir Kumaraza. Bomoh kelas. Sijil dia tahap 2. Gary Jensen. Global tahap. Sijil pemakai sihir tahap ni tak payah sebab itu semua memang kena pancung saja. Letak dalam mental illness. Kalau kita nak kaji mental illness boleh tahap berapa. Sebab dia orang yang pakai sihir ataupun jadi bomoh dah memang sakit mental lah. Macam contoh Jasmine anjing gila kan. Daniel Raj. Ni semua satu rangkai bomoh yang sama. Faham? Sebab tu dia serang bukan-bukan pada Momo, serang bukan-bukan pada Hesa America, serang bukan-bukan pada kuncu-kuncu Hesa America, sebab mereka pemakai sihir. Mereka terkejut beruk, betul. Mereka terkejut beruk kerana Hesa America ni raja baru rupanya. Salah orang kan, mandrum salah orang. Tapi sebenarnya, kalau Hesa America ni bukan raja pun, kau mandrum Hesa America tetap kau kena jatuh hukum. Cuma, bila Hesa America ni raja, hukuman kau lagi besar, faham? Hukuman kau mandrum Hesa America lagi besar hukuman dia bila kena tangkap, faham? Lagi sakit mental kau, semua orang nampak apa kau cakap, semua orang sakit mental punya speech, faham? Itu balasan Tuhan pada orang yang suka aniaya lah tu. Dia buat jahat pada orang, aniaya. Ini macam mana nak tutup dadah, kata nak tutup alkohol, kata nak tutup rokok. Yelah, tapi sebenarnya kita tutup sihir dulu. Memanglah, I pernah cakap buang sihir dulu. Betul tak? Buang sihir dulu. Jadi kita adalah strategi nak tangkap orang-orang pemakai sihir. Pemakai sihir dia mesti tiru projek. Tak kira lah projek kecil ke, projek besar, lubang hidung ke apa, dia mesti tiru. Jadi senang, dia yang masuk gaung sebenarnya, dia yang masuk perangkap kita sebenarnya. Betul tak? Konon dadah paling melalokkan rupanya. Orang yang terkena sihir lagi lalok. Betul tak? Lagi lalok. Rasanya dia minum sikit je semalam. Tapi dia punya pengsan dekat Gary Jensen, macam apa, orang masuk pil salahkan dadah lagi rupanya. Kena spell, faham? Cuba check balik recording tu semua dan sebagainya.